didik anak-anak kita dengan perkara yang bersesuaian dengan zaman mereka. Kata masyayikh kami yang mulia, Maulana Syekh Yusri hafizahullah ta'ala, menghalang anak-anak daripada teknologi yang ada pada waktu sekarang juga adalah salah satu bentuk daripada menyebabkan anak tadi akan memberontak. Jadi yang patut bagi kita sekarang adalah mengawal mereka, bukan menghalang mereka. Mengawal mereka. Bagus ada sebahagian ibu ayah yang kadang-kadang Quran ada. Handset dia tak guna depan anak dia. Handset tak guna depan anak dia. Dia akan masuk dalam bilik. Kalau nak tengok handset, kan nak tengok WhatsApp dan sebagainya, suami pun kena masuk bilik, isteri pun masuk dalam bilik tengok. Jangan bagi tengok depan anak. Depan anak pegang kitab ya. Tapi pegang kitab, handset tak belakang. Kitab pegang macam ni, handset tak belakang ni, sambil duk ni macam banzumah kan. Simtul iqyan. Rupanya duk tengok handset. Duk tarik. Masya-Allah. Yang anak pula tengok pak. Masya-Allah, pak pegang kitab. Kerana taklid, mereka akan taklid pada waktu tersebut. Ada gambar sebenarnya mereka share. Gambar mak, ayah pegang buku. Anak pun pegang buku. Tapi handset duduk belakang buku mak. Handset duduk belakang buku pak. Yang anak betul handset dia tak ada. Anak pegang kitab sungguh. Sebab tu kita bukan kata ke orang, kita pun bila kita suka main game, anak kita memang suka main game macam tu lah. Anak saya kadang tengok saya duk main game saya duk main game ni lah, game susun buah, susun garden. Lepas tu main kalah tension kan. Habis nyawa. Ada 5 nyawa ya. Lepas tu dia minta nyawa kat orang. Minta request nyawa. Jadi bila kita duk main game tu, kadang dia main kat kita, dia tengok, Walid ni duk main ni mak tok duk ajak kan. Dia pula kata kat kita, mak tok duk ajak macam ni ke? Kalau mak tok tak ajak, jangan main. Baca kitab. Kerana dia nak ambil handset kita, dia pun nak main game juga. Jadi apa ni, kadang-kadang apa ni orang panggil apa? Allah Ta'ala hantar kanak-kanak ni dengan ucapan-ucapan daripada tadi, sebenarnya nak menegur kita dengan ucapan tersebut. Baik. Jadi didik anak-anak kita dengan perkara yang bersesuaian dengan zaman mereka. Kalau ada TV di rumah, betul saya kurang setuju kalau ada orang kata tak perlu ada TV di rumah. Jadi anak-anak tak boleh didedahkan dengan TV. Internet tak ada. Handset pun tak ada. Ini akan tasadum dengan zaman. Ini tidak melahirkan orang yang wa'yu bizamani. Maksud orang yang sedar dengan zamannya, orang yang peka dengan zamannya. Ini orang yang akan keluar daripada satu kelompok yang seolah-olah bukan pada zamannya. Orang pada zaman 2020, dia masih lagi zaman 200. Sebelum Hijriah. Sebelum zaman Nabi SAW. Handset tak ada, apa pun tak ada. Last sekali bila dia jumpa handset, dia lagi teruk pada orang yang ada handset. Ila man rahimah rabbuh. Kalau betul nak jaga anak macam tu, duduk dalam hutan. Tenang. Itu kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Syekh Yusri ni orang yang salih, alim dan wa'yu biz zaman, dan dia mendidik para muridin dan diberi izin oleh para gurunya untuk mendidik para muridin. Dan dia sebut, kata ada kawan dia di Zaqazik, seorang doktor, di rumah dia tak ada TV. Kemudian anaknya buat apa waktu tersebut? Anak duduk dalam rumah, TV tak ada apa semua. Tapi bila keluar, anak dia berat. Dia akan buat apa? Dia akan cari TV di rumah orang lain. Dan pada waktu tersebut lebih berat. Kerana apa? Kerana tidak mampu dikawal. Waktu ni akan mula bergaul dengan orang yang tak baik. Contohnya kalau dia tengok dengan kawan-kawan dia benda yang tak baik, maka waktu itu tak ada siapa yang nak tegur dia pada waktu tersebut. Cuba kalau dia tengok bersama dengan keluarga dia, ada TV di rumah, kemudian ibu ayah kawal. Kalau ada benda yang tidak elok, dilarang, jangan bagi dia tengok. Ini tak elok ni, ini tak boleh. Ini seorang yang cakapan macam ni tak baik. Lepas tu kena kawal filem-filem yang ditengok bersama dengan anak-anak dan sebagainya. Yang patutnya diberi kepada mereka yang berfaedah. Dan waktu ketika ini, waktu yang terbaik untuk diberikan kepada mereka saduran. Waktu ni lah tempat yang terbaik. Kerana tempoh waktu di antara tahun umurnya 3 tahun sampai umurnya 13 tahun, ini tempoh untuk kita bersama dengan mereka. Sebenarnya tempoh sekolah rendah yang diletakkan oleh pihak pendidikan daripada umur darjah 7 tahun sampai umur 12 tahun, itu di sekolah rendah. Dan tempoh ni biasanya anak-anak bersama dengan ibu dan ayah. Ini tempoh yang terbaik untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak tersebut. Diberikan takdib kepada mereka. Disertakan ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Tamam? Itu maksud. Baik.